Pakcik ni kutip batu pantai, timbang batu tu satu-satu, dia sumbat dalam packaging, lepas tu dia jual. Dia jual sampai jadi jutawan. Orang pun pelik macam mana dia boleh buat. Nama dia Gary. Dia kerja marketing, kerja buat poster iklan, fikir cara nak pancing pelanggan semua tu lah. Satu malam tu Gary dan kawan-kawan tengah lepak minum. Tak ada hujan, tak ada ribut, kawan dia komplain. Dia mengomel, cakap penatlah belanjing, kena bagi makan tiap masa, kena basuh taik merata, kos doktor pun mahal gila. Gary dengar je member mengomel, dia pula menganjing. Kenapa kau tak bela batu je? Batu tak payah makan, tak berak merata. Kawan-kawan dia pun gelak. Semasa gelak-gelak tu lah Gary dapat idea. Itulah inspirasi dia untuk jual batu tu. Dia pergi cari supplier batu pantai. Dia beli murah-murah, dia sorting timbang. Dia sumbat dalam packaging cantik, dia bagi nama Pet Rock. Batu peliharaan, pet friendly. $3.95 satu. Dalam tu ada buku manual. Buku tu ajar macam mana nak pelihara batu serta ayat-ayat menarik pasal batu dan aksesoris untuk cantikkan batu. Bila dia mula jual kat kedai, orang berebut beli. Semua ni sebab Gary dapat marketing percuma dari TV, surat khabar dan radio. Sebab pelik dia jual batu. Sebabkan tu semua orang hype pasal Pet Rock. Supaya tidak rasa ketinggalan, orang pun beli. Gary berjaya jual 1.5 juta biji batu dalam masa 6 bulan. Terus jadi jutawan. Lepas tu dia jual pasir pantai pula. Masa ni media tak layan dia dah. Pasir tak jalan, dia terus tutup syarikat.